Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam PNS Sejati dan salam merealisasi KPM Mahasiswa Holistik. Saya Muhammad Danish Kusaini BAD Yasni selaku Yang di-Pertua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Politeknik Nilai dan mewakili semua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Politeknik Nilai. Okey, kepada semua para senior yang akan melanjutkan pengajian di alam latihan industri, pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kerana telah berjaya di fasa ini dan Alhamdulillah dapat melanjutkan di next fasa. Dan akhir sekali kata daripada saya adalah, di dalam era latihan industri, buatlah yang terbaik. Apa yang telah dibelajar di Politeknik Nilai, applykan di dalam latihan industri. Dan all the best kepada semua pelajar yang akan melanjutkan pengajian ke latihan industri. And good luck semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Yang digoreng ni pusing belakang. Kau tahu aku macam mana kan? Pusing. Yes. Kau bersama Becak, kau pusing belakang tak? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Bina Diri Bantu Rakan. Saya Muhammad Faizul Mesabri, pengerusi Pembimbing Rakan Siswa Politeknik Nilai, mewakili Barisan Jawatankuasa PRSP bagi sesi 2025-2026, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada abang-abang dan kakak-kakak semester 5 yang bakal menjalani latihan industri pada semester yang akan datang. Ucapan saya, jangan pernah berputus asa dan selalu terapkan pemikiran positif sepanjang berada di latihan industri. Ingat, laluan sebagai seorang pelajar tidaklah mudah, tapi sudah tentu menjanjikan sesuatu yang manis pada penghujungnya. Sekian daripada saya. Good luck korang. Bye. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Razif bin Rashid selaku pengerusi JPKK iaitu Jawatankuasa Pelajar Kolej Kediaman. Dan saya ingin mewakili daripada semua ahli barisan JPKK, ingin memberi sedikit ucapan kepada semua senior-senior yang bakal menduduki latihan industri di luar nanti. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua senior-senior kerana telah banyak berkongsi ilmu dalam organisasi, tak kira juga mana-mana organisasi seperti RAPI, JPKK dan PRSP. Dan saya akhiri dengan ucapan all the best kepada semua senior-senior. Semoga berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Bye. Berapa minit, Chal? 5 minit? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Hakimi bin Muhib selaku pengerusi Rakan Usaha Islam, merangkap juga sebagai Exco Kerohanian dalam Jawatankuasa Perwakilan Pelajar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar semester 5 yang akan melanjutkan latihan industri nanti. Terutamanya kepada ahli-ahli Rakan Usaha Islam sendirilah, seperti Amar, Ulam dan ramai lagi yang saya tak boleh nak sebut sebab memang semua dah banyak berjasa dan banyak mengajarkan saya erti bagaimana silaturahim itu sendiri. Jadi tak banyak yang saya ingin katakan. Sedikit nasihatlah daripada saya. Yang paling penting adalah buat yang terbaik dalam latihan industri. Tunjukkan diri kamu semua yang sebenar. Dan yang penting sekali, janganlah lupa Yang Maha Esa dan jangan lupa kita tinggal solat. Apa-apa sekalipun yang berlaku, kembalilah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi mungkin itu sahaja dan maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa atau menggurus hati semua pelajar senior semester 5 yang ingin melanjutkan KLI nanti. Saya 10 jari mewakili Rakam Usaha Islam memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami buat. Itu sahaja. Good luck, all the best untuk LI. Fighting semua. Terima kasih. Okay, kepada senior-senior saya yang bakal meninggalkan kami semua, saya ingin mengucapkan tahniah kerana telah berjaya menghabiskan pengajaran di Politeknik Nilai dan semoga berjaya di LI. Dan kita orang berdua juga ingin meminta maaf atas segala kesilapan yang telah kami lakukan kepada kamu semua. And all the best for LI. Semoga berjaya dan kekal bersemangat dan jangan tinggalkan saya di sini.
Assalamualaikum. Kepada senior-senior yang akan pergi LI, good luck dan jangan nakal-nakal. Lagi-lagi Ali Imran, sebab harap dia jangan mula bisnes dia jangan besar sangat kat sana. Yeah boy. Saya mengucapkan good luck untuk semua senior-senior. So harap korang time buat kerja nanti semua dah besar nanti elok lah. Alip, jangan nakal-nakal dan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak nak cakap banyak, saya nak cakap sikit je. Saya nak ucapkan selamat maju jaya dekat sini-sini saya yang bakal melanjutkan ke latihan industri. Saya juga nak ucapkan terima kasih and then good luck juga dekat final korang. Jagalah iman, jaga akidah dan jagalah aurat. Okay? Apa-apa pun, sebiji mana pun kau, jagalah solat. Di mana kau jaga agama Allah, maka Allah akan jaga kau. Kepada sini yang akan sambung LI, semoga berjaya, kekalkan semangat. Lepas tu, jaga solat, jaga diri. Apa pun, selamat berjaya, jangan putus asa. And ingat, kita nak selalu belajar ni kerana dia, kerana ibu bapa kita dan untuk kita juga. Jadi apa-apa pun jangan putus asa. Good luck LI, jangan tinggal solat, semangat. Kalau ada salah, minta maaf, kosong-kosong, okay? Good luck untuk akak-akak dan abang-abang yang nak masuk latihan industri. Jangan putus asa. Kekal positif. Bye! Maju jaya. Sarang he. Fighting! Annyeong! Okay. All the best, senior. Bye. Good luck kat LI.